red arowana tu memang biasanya dia orange je kalau tak ada lampu. Kalau nak yang betul-betul dah merah tu biasanya ukuran dia dah besar lah, yang dah grooming 4 ke 5 tahun. Dia betul-betul boleh jadi merah. Macam ni dia letak display je, jadi tak adalah dia tanning betul-betul pun. Dia tanning biasa-biasa je lah, ada lampu je macam ni. Kita nak operation mata dia sebelah sini lah. Mata belah kiri dia ni ada drop eye. Dengan nak buka-buka echo tu, KL mari ini seafood. Berapa besar? mati tu 48 cm. 19 inci lah. Ada yang macam besar ke? Jadi dia ni ada macam white spot dekat biasa kalau ikan parking dekat bawah, dia akan melekat lah white spot macam tu. Tapi dia ikut antibody ikan juga. Ada ikan yang kurang baik, dia punya penghasilan lendir dia tu, dia jadi white spot macam tu lah. Jadi mata dia pun kita dah elok kan, dah tegak lah mata dia kan. Lepas tu ekor-ekor dia pun kita dah buka dah. Dia display kat office je, dia tak tanning pun. Tapi cantik kan, colour semua dah keluar siap.